Nama Datuk Red sekali lagi jadi perhatian bila dia kongsikan satu momen yang cukup menyentuh hati. Bukan tentang bisnes, bukan tentang kontroversi, tapi tentang anak-anak. Menerusi video yang dimuat naik di TikTok, Datuk Red atau nama sebenarnya Adnan Abu dilihat datang ke rumah bekas isterinya, Adira, untuk menjemput anak-anak keluar berjalan. Suasana nampak tenang, tiada ketegangan, tiada drama. Yang ada cuma senyuman anak-anak bila dapat luangkan masa bersama ayah mereka. Wajah mereka jelas ceria. Ada yang tersenyum lebar waktu makan bersama, ada yang seronok pilih barang ketika membeli belah. Momen yang mungkin nampak biasa bagi sesetengah orang, tapi bagi seorang ayah, itu mungkin saat yang sangat berharga. Di hujung video, ada satu babak yang buat ramai sebab Datuk Red sempat membeli sepasang kasut untuk Adira. Katanya, itu hadiah untuk mami anak-anaknya. Dia tulis doa yang cukup lembut, memohon agar wanita itu sentiasa dilindungi dan dijaga. Ramai yang tinggalkan komen penuh emosi. Ada yang mendoakan agar urusan Datuk Red dipermudahkan supaya dapat terus membesarkan anak-anak hingga ke akhir usia. Ada juga yang berharap, kalau masih ada rasa sayang, mungkin satu hari nanti mereka boleh kembali bersama demi kebahagiaan anak-anak. Untuk rekod, Adira dan Adnan mendirikan rumah tangga pada 3 Disember 2015 sebagai isteri kedua. Namun perkahwinan itu berakhir dengan perceraian pada 24 April tahun lalu. Hasil perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan 4 orang cahaya mata, iaitu Anggrek yang kini berusia 7 tahun, Asan 6 tahun, Anggun 5 tahun dan Ayub 3 tahun. Kadang-kadang, hubungan suami isteri boleh berakhir, tapi hubungan sebagai ibu dan ayah tetap kekal sampai bila-bila. Apa yang paling penting, anak-anak tetap rasa kasih sayang daripada kedua-duanya. Pada pendapat anda, adakah momen seperti ini tanda masih ada ruang untuk kembali bersama atau cukup sekadar jadi ibu bapa yang matang demi anak-anak? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi